Nama aku Halimah. Hari ini merupakan hari pertama aku menjadi seorang guru di sekolah tempat tinggal. Aku tidak pernah terbayang yang aku akan menjadi seorang guru. Akan tetapi, sudah ketentuan takdir, gurulah pekerjaan yang kuputuskan. Aku harap perjalanan aku di sekolah ini baik-baik sahaja. Assalamualaikum dan selamat pagi, cikgu. Assalamualaikum dan selamat pagi, cikgu. Waalaikumsalam, kelas. Okey, hari ini saya cikgu baru kamu. Nama saya Siti Halimah binti Zala Bomo. Hari ini saya akan mengajar kamu subjek sejarah. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran dan kekuatan. Hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu ramalan. Okey, pada pengenalan. Tengoklah ni, tak ada seorang pun nak dengar apa yang aku ajar. Semua berhal masing-masing. Berbuallah, tidurlah. Okey, kelas, bangun, fokus. Mana Salsabila? Hai, macam ni pun boleh? Kenapa? Apa aku nak buat ni? Aku kena fikirkan cara untuk tolong anak-anak murid aku ni. Manalah aku nak tolong student aku kat sekolah ni. Ni Salsabila, kenapa? Cikgu, saya tak tahan ni. Saya nak kat sekolah ni. Kenapa awak nak pergi? Tak apa, live kat sini sekejap je. Saya yakin awak boleh. Sabar, okey? Nanti cikgu nama. One year later. Untuk pengetahuan semua, hari ini terakhir kalinya cikgu ajar kamu semua. Sebab cikgu akan berpindah ke tempat baru. Selamat pagi Zahir. Hari ini merupakan hari terakhir aku menjadi seorang guru di SCF. Banyak kenangan pahit dan manis yang aku lalui selama berada di sini. Selamat Hari Guru buat guru-guru di Desa Tun. Terima kasih atas segala ilmu yang diberi.